Syirak ni kalau kita bermakna betul titian. Titian ni akan ada di akhirat. Belah mana titian, walau bagaimana disebutnya titian ni lebih halus pada rambut 11,000, lebih tajam pada mata pedang. Dia suruh kita niti. Lah ni niti batanya pun kuakai dah. Ini kan niti titian yang halusnya ibarat rambut 11,000, tajam pula tu ibarat mata pedang. Ni ketika ni juga dia mengikut ceritanya, di bawah titian tu ada mulut neraka duk ngangung. Di sana pada tebing di sana tu syurga. Tiap-tiap orang nak pergi syurga dia mesti lalu titian. Kalau dia berjaya lalu, dia masuk syurga di sana. Kalau syurga duduk di tebing di sana. Tak berjaya dia jatuh. Nak boleh jatuh ke neraka bawah ni pula ada kalalib. Ada besi-besi cekok. Besi supaya sakut daging. Orang jual daging tu dia sakut di besi gekok. Tu besi gekok tu tunggu besi daripada atas ke bawah. Jatuh tu kena atas besi ni. Kena atas cakuk tu, cakuk atas ni, cakuk. Nak boleh jatuh. Dalam dia nya mengikut hadisnya 500 tahun baru sampai ke bawah. Dia benda gini kalau tak 90 lagi habis ikhtiar ni.